Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membawa tokoh yang bernama Ismail Faruqi. Baik, tokoh ini kami memilih beliau kerana beliau salah seorang tokoh pemikir Islam yang pada waktu beliau sangat mementingkan pemikiran Muslim pada waktu moden, dan beliau merupakan salah seorang pemikir Islam yang tersohor pada zaman beliau hingga ke hari ini. Beliau berasal daripada Timur Tengah, Palestin, dan begitu aktif di Amerika Syarikat. Dan dalam perbincangan ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang latar belakang beliau, seterusnya sumbangan dan pemikiran beliau, dan karya-karya penting, seterusnya kesan dan pengaruh pemikirannya, dan juga akhir sekali rumusan. Baik, untuk itu saya serahkan kepada sahabat-sahabat saya lain untuk menyambung pembincangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah latar belakang bagi tokoh Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam yang terkemuka dari Palestin yang berperanan penting dalam memperkenalkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan moden. Beliau dilahirkan 1 Januari pada tahun 1921 di Palestina, Jaffa. Al-Faruqi menerima pendidikan awal di rumah dan masjid dari ayahnya, Abdul Huda Al-Faruqi, seorang hakim Islam. Pada 1936, beliau melanjutkan pelajaran di College des Frères di Lebanon. Setelah itu, beliau bekerja sebagai pendaftar di Masyarakat Kerjasama Arab di bawah pemerintahan Mandat British di Palestin. Pada tahun 1948, beliau dilantik sebagai Gubernur Galilea sebelum wilayah tersebut jatuh ke tangan Zionis. Berikutan pada tersebut, pada tahun 1949, Al-Faruqi berhijrah ke Amerika Syarikat dan melanjutkan pengajiannya di Universiti Indiana dan Universiti Harvard, memperoleh ijazah sarjana dalam bidang falsafah. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dalam mendalami bidang agama Islam. Sepanjang kerjayanya, beliau mengajar di beberapa universiti di Kanada, Pakistan dan Amerika Syarikat, termasuklah Universiti Temple di Philadelphia, di mana beliau menjadi profesor dan pengasas program pengajian Islam. Sekian, terima kasih. Okey, pemikiran. Saya akan menceritakan mengenai pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, iaitu yang pertama ialah gagasan Islamisasi ilmu, yang mana mengkritik ilmu barat yang sekular dan terpisah daripada nilai Islam, mencadangkan penyatuan ilmu moden dengan prinsip Islam berdasarkan ilmu tauhid, menekankan bahawa semua cabang ilmu mesti tunduk kepada kehendak Allah SWT. Poin kedua ialah konsep tauhid kepada asas ilmu. Tauhid bukan hanya akidah tetapi seluruh struktur ilmu dan tamadun. Okey, dan yang ketiga ialah pandangan terhadap ilmu barat, yang mana ilmu barat menurut beliau ialah membawa krisis moral, individualism dan kekosongan spiritual, iaitu yang mana memisahkan di antara ilmu dan agama. Okey, stop dulu. Okey, sumbangan beliau di dalam pemikiran Islam ialah yang pertama ialah penubuhan IIIT ataupun International Institute of Islamic Thought, yang mana ditubuhkan pada tahun 1981 bersama sarjana Muslim lain, bertujuan untuk memajukan penyelidikan Islam kontemporari, dan menjadi pusat penting pemikiran Islamisasi ilmu. Dan yang kedua ialah karya penting beliau ialah Islamization of Knowledge, General Principle of Work Plan pada tahun 1982. Karya panduan penting dalam pembangunan kurikulum pendidikan Islam, menjelaskan langkah sistematik membina ilmu dalam kerangka Islam. Okey, yang ketiga ialah pembaharuan pendidikan Islam, yang mana menekankan integrasi ilmu antara ilmu akli dan nakli, dan menggalakkan pembangunan kurikulum berasaskan nilai Islam, menyeru kepada lahirnya cendekiawan Muslim yang seimbang dan akhirat. Okey, pandangan beliau terhadap tamadun ialah tamadun barat ni adalah maju teknologi tapi lemah spiritual. Tamadun Islam ialah holistik, seimbang jasmani dan rohani, dan menyeru umat Islam membina semula tamadun meraih ilmu yang bertauhid. Sekian daripada saya. Baik, seterusnya karya-karya penting Ismail Al-Faruqi. Ismail Al-Faruqi telah menghasilkan pelbagai karya ilmiah yang memberi kesan besar di dalam dunia pemikiran Islam moden. Antara karya-karya penting beliau ialah yang pertama, Islamization of Knowledge. Karya ini merupakan antara tulisan paling berpengaruh Al-Faruqi. Ia menggariskan idea utama beliau bahawa ilmu moden perlu ditapis dan disusun semula mengikut kerangka pandangan alam Islam. Al-Faruqi menekankan bahawa umat Islam tidak boleh menerima ilmu dari barat secara bulat-bulat.
Beliau mencadangkan suatu program bersepadu untuk mengislamisasikan semua disiplin ilmu agar selaras dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, Al-Tauhid. Dalam buku ini, Al-Faruqi membincangkan konsep Tauhid sebagai asas kepada seluruh sistem pemikiran Islam. Beliau menunjukkan bagaimana Tauhid bukan sahaja asas keimanan, tetapi juga asas dalam membentuk cara berfikir, etika, sistem sosial, ekonomi, politik dalam Islam. Karya ini mencerminkan pendekatan holistik beliau terhadap agama. Yang ketiga, Toward Islamization of Knowledge. Karya ini merupakan lanjutan daripada gagasan Islamisasi ilmu di mana Al-Faruqi menggariskan pelan tindakan konkret bagaimana proses Islamisasi dapat dijalankan. Ia termasuk langkah-langkah seperti mengkaji semula warisan intelektual Islam, membangunkan kurikulum alternatif dan menghasilkan sarjana Muslim yang seimbang antara ilmu wahyu dan ilmu semasa. Dan yang terakhir, iaitu Historical Atlas of Religion of the World. Buku ini ditulis bersama Louis Lamia Al-Faruqi. Ia merupakan usaha untuk memperkenalkan agama-agama dunia secara objektif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan geografi. Walaupun ditulis untuk khalayak antarabangsa, karya ini turut memperlihatkan kepekaan Al-Faruqi terhadap nilai-nilai Islam dalam memahami agama lain. Baik, kesan dan pengaruh pemikiran Ismail Faruqi. Yang pertama terhadap dunia Islam, iaitu pembangunan wacana Islamisasi ilmu. Bagaimana kita tahu Ismail Faruqi merupakan pelopor kepada gagasan Islamisasi ilmu ataupun Islamization of Knowledge. Bagaimana ilmu moden itu ingin diintegrasikan dengan ilmu wahyu. Yang kedua, Ismail Faruqi juga mencadangkan agar idea Islam sebagai worldview ataupun pandangan hidup secara menyeluruh. Yang ketiga, jihad ilmu dan pada umat. Ismail Faruqi menekankan pentingnya Islam bersatu atas dasar ilmu dan nilai dalam usaha untuk menggerakkan intelektual yang lebih hebat. Yang seterusnya, apakah kesan dan pengaruh terhadap institusi pendidikan? Bagaimana penubuhan Triple IT oleh beliau pada tahun 1981? Bagaimana institusi ini menjadi suatu gerakan Islamisasi ilmu yang hebat dengan karya ilmiah dan latihan akademik pada waktu itu. Dan akhirnya, lahirnya penubuhan kurikulum bersepadu dan melahirkan universiti seperti ISTAD, IA dan sebagainya, walaupun bukanlah suatu pengaruh yang secara langsung, tetapi ekoran daripada cetusan yang diadakan pada waktu itu menyebabkan lahirnya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu tepi. Saya akan membuat satu kesimpulan tentang tajuk kami ini. Secara keseluruhannya, Ismail Raji Al-Faruqi merupakan tokoh pemikir Islam moden yang sangat berpengaruh, khususnya dalam usaha mengangkat semula martabat ilmu dalam dunia Islam melalui gagasan Islamisasi ilmu. Beliau melihat bahawa kemunduran Islam berpunca dari ketidakmampuan untuk menyepadukan ilmu moden dengan nilai dan prinsip Islam. Melalui karya-karyanya seperti Islamization of Knowledge dan Al-Tauhid, beliau menyeru agar umat Islam kembali kepada asas Tauhid sebagai panduan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemikiran dan pembangunan tamadun. Pemikiran dan sumbangan beliau terus memberi inspirasi kepada ramai sarjana Islam sehingga hari ini, terutamanya dalam membina sistem pendidikan Islam yang lebih bersepadu dan berteraskan wahyu. Walaupun terdapat pelbagai pandangan terhadap pendekatannya, tidak dapat dinafikan bahawa idea-idea Al-Faruqi telah membuka ruang perbahasan dan pemikiran kritis dalam kalangan cendekiawan Muslim. Pemikirannya tetap relevan dan wajar terus dikaji serta dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dalam membentuk masyarakat Islam yang lebih berilmu, seimbang dan berdaya saing. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.